Nak jadi expert senang je guys. Hari-hari buat kerja dengan hati, buat betul-betul. Kan, kesilapan yang kau buat, kau rosakkan barang orang tu, sebenarnya kau calang kereta orang, benda tu sebenarnya bagus untuk kau belajar. Bila kau dah lalui tahun demi tahun, kau akan jadi expert. Itu je. Bagi. Tak perlu tiru orang. Orang ni buat itu, kita nak tiru. Macam orang tiru aku buat A, orang buat A. Apa semua kan. Aku tak pernah layan pun orang. Apa aku nak layan orang, betul tak? Tak dapat apa pun. Penting kita buat kerja dengan hati. Baru bila dah siap, kita nampak puas. Tarik kulit bumbung, tengok gam. Ya Allah, cantiknya nampak gam dia. Dia duduk macam mana gam dia. Kereta akak ni dah siap. Kan? Itu owner. Bang, sini kejap bang, nak tanya awak ni. Dua-dua lah. Kak, akak ni cantik-cantik. Lagi mana kak? Memang macam ni hari-hari rupa ni. Ya. So kak nak tanya, macam mana kerja abang Rong? Boleh share? Oh mantap. Terima kasih. Abang Rong punya kerja kemas. Sebab saya ni jenis orang yang teliti. Teliti. Itulah daripada tadi dia tengok, dia cari, salah aku tadi. Aku dah kaji, dah tengok macam mana dia buat, memang perfect. Aku daripada mula-mula dia buka sampailah habis. TikTok, padu. Terima kasih. Bang, abang nama siapa? Khairul. Khairul? Khairul. Sama aku Khairul juga. Oh, Khairul juga? Khairul juga. Macam mana dia dapat barang? Dulu tak ada gigi. Orang panggil rongak. Kalau orang panggil rongak, tak sedap lah. Ya, Bila panggil rong kan sedap sikit nama. depan ni kan. Okey guys, yang mana nak buat rap boleh datang kedai abang ni. Kan, kedai kat mana bang? Seri Kembangan. Terima kasih kak. Semoga murah rezeki, panjang umur Allah. Lagi.